salam sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani, salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Baiklah, yang dihormati para pensyarah, rakan-rakan pelajar serta hadirin yang mengikuti pembentangan ini melalui platform digital. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vaishnavi Anak Perempuan Jaya Prakash daripada kelas I15. Option Bahasa Melayu Pemulihan di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan satu pengucapan awam berbentuk monolog inspirasi bagi memenuhi keperluan tugasan saya di bawah konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB dilaksanakan waris mengikut kesesuaian dan berkongsi big idea, iaitu sinergi digital memugar warisan bangsa dengan pelaksanaan KPPB Sastera dan Budaya BMMB 1104, keterampilan berbahasa BMMB 1134, tulisan Jawi dan kad BMMB 1114 dan literasi bahasa BMMB 1124. Pengucapan awam ini bertajuk Wacana Kritikan Sastera 2026 Sinergi Digital Memugar Warisan Bangsa. Baiklah, dalam pembentangan ini saya akan mengupas dan mengkritik sebuah karya sastera, iaitu cerpen yang berjudul Lahirnya Seorang Anak. Melalui pembentangan ini, saya akan menerapkan asas-asas kritikan sastera seperti kritikan sanjungan, kritikan teguran, dan kritikan saranan. Selain itu, saya juga akan mengaitkan karya ini dengan nilai pendidikan sivik serta manifestasi akal budi masyarakat Melayu. Hadirin yang dihormati sekalian, sastera merupakan salah satu khazanah yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia. Melalui sastera, manusia dapat meluahkan perasaan, menyampaikan pengalaman hidup serta berkongsi pemikiran tentang realiti kehidupan. Sastera juga menjadi medium yang menggambarkan budaya, nilai serta cara hidup sesuatu masyarakat. Jika kita melihat dengan lebih mendalam, karya sastera sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk pemikiran masyarakat. Karya sastera ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, maka juga sebagai medium pendidikan yang menyampaikan nilai, pengalaman hidup serta pandangan terhadap realiti kehidupan manusia. Baiklah, dalam konteks masyarakat Melayu, karya sastera sering menggambarkan konsep akal budi masyarakat Melayu. Akal budi ini merujuk kepada kebijaksanaan, kesopanan serta nilai-nilai moral yang menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat. Melalui karya sastera, kita dapat memahami bagaimana masyarakat Melayu menilai sesuatu peristiwa serta bagaimana mereka menghayati kehidupan seharian. Baiklah, biarlah kita ambil satu contoh yang paling ketara. Sebagai contoh, dalam cerpen yang saya pilih juga, Lahirnya Seorang Anak, kita dapat melihat bagaimana nilai kasih sayang dan pengorbanan digambarkan melalui pengalaman seorang ibu yang melahirkan anak. Pengorbanan ini mencerminkan akal budi masyarakat Melayu yang sangat menghargai institusi keluarga serta hubungan antara ibu bapa dengan anak. Menurut sarjana sastera Shannon Ahmad, sesebuah karya sastera bukan sahaja dinilai daripada aspek bentuk dan bahasa semata-mata, tetapi juga daripada gagasan pemikiran, fungsi serta kesannya kepada pembaca. Hal ini menunjukkan bahawa karya sastera mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk pemikiran dan kesedaran masyarakat. Baiklah, seterusnya dalam konteks masyarakat Melayu, sastera sering dikaitkan dengan konsep akal budi. Akal budi merujuk kepada kebijaksanaan nilai-nilai
dan nilai moral serta cara masyarakat menilai sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. Melalui karya sastera, akal budi masyarakat Melayu dapat dilihat melalui nilai-nilai seperti hormat menghormati, kasih sayang, tanggungjawab serta keprihatinan terhadap keluarga dan masyarakat. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian. Seterusnya, izinkan saya membawa hadirin semua untuk memahami dengan lebih jelas tentang cerpen yang saya pilih melalui bahagian sinopsis. Seperti yang kita sedia maklum, cerpen yang saya pilih ialah Lahirnya Seorang Anak. Cerpen yang berjudul ini merupakan sebuah karya yang mengangkat kisah kehidupan yang sangat dekat dengan realiti masyarakat, iaitu pengalaman kelahiran seorang anak dalam sebuah institusi keluarga. Baiklah, untuk pengetahuan mereka kita, cerpen ini boleh dibaca oleh setiap peringkat umur masyarakat. Baiklah, secara ringkasnya, cerpen ini mengisahkan seorang suami yang sedang menunggu kelahiran anaknya di hospital. Situasi ini merupakan detik yang sangat mendebarkan dalam hidupnya kerana dia tidak mengetahui keadaan sebenar isterinya yang sedang berada di dalam bilik bersalin. Hadirin sekalian, pada permulaan cerita ini, kita dapat melihat watak suami berada dalam keadaan yang penuh dengan keresahan. Dia menunggu di luar bilik bersalin dengan perasaan yang bercampur baur, seperti dia cemas, takut dan gelisah. Dalam keadaan tersebut, dia tidak dapat melakukan apa-apa selain berdoa dan berharap agar segala urusan dipermudahkan. Keadaan ini menggambarkan konflik dalaman yang dialami oleh watak suami. Walaupun dia tidak melalui kesakitan fizikal seperti isterinya, namun tekanan emosi yang dialaminya juga sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahawa proses kelahiran bukan sahaja memberi kesan kepada ibu, tetapi juga kepada bapa. Seterusnya, ketika isterinya sedang bertarung untuk melahirkan anak, watak suami mula membayangkan kesakitan yang mungkin sedang ditanggung oleh isterinya. Pada saat inilah timbul kesedaran dalam dirinya tentang betapa besarnya pengorbanan seorang ibu untuk melahirkan anak dengan selamat. Hadirin yang dihormati sekalian, perkembangan cerita ia menjadi semakin menarik apabila perasaan suami berubah daripada sekadar cemas kepada rasa insaf dan sedar. Dia mula memahami bahawa proses melahirkan anak bukanlah sesuatu yang mudah, malah memerlukan kekuatan fizikal dan mental yang sangat tinggi. Perubahan emosi ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam cerpen ini kerana ia menunjukkan perkembangan watak. Watak suami pada awalnya kurang memahami keadaan isterinya, akhirnya menjadi seorang yang lebih matang dan bertanggungjawab. Kemuncak cerita berlaku apabila bayi tersebut akhirnya selamat dilahirkan oleh isterinya. Detik ini merupakan saat yang paling dinanti-nantikan oleh watak suami dalam cerpen ini. Perasaan cemas dan takut yang dialaminya sebelum ini bertukar menjadi kegembiraan dan kesyukuran yang tidak terhingga. Hadirin sekalian, kelahiran anak tersebut bukan sahaja membawa kegembiraan kepada pasangan tersebut, tetapi juga menjadi titik perubahan dalam kehidupan watak suami dalam cerpen ini. Dia pada masa ini lebih menghargai isterinya serta memahami pengorbanan yang telah dilakukan oleh isterinya untuk melahirkan anak. Peristiwa ini juga memberi kesedaran kepada dirinya tentang tanggungjawab sebagai seorang bapa. Dia bukan lagi seorang individu yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi pada masa ini dia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan membesarkan anaknya.
Di akhir cerita ini, kita dapat melihat bagaimana pengalaman tersebut telah mengubah cara pemikiran watak suami dalam cerpen ini. Dia menjadi lebih matang, lebih bertanggungjawab serta lebih menghargai nilai kasih sayang dalam keluarga. Hadirin yang dihormati sekalian, secara keseluruhannya, cerpen lahirnya seorang anak bukan sekadar menceritakan tentang kelahiran seorang bayi, tetapi juga menggambarkan perjalanan emosi serta perkembangan watak seorang lelaki yang bakal menjadi seorang bapa. Cerpen ini berjaya menyampaikan mesej tentang pengorbanan seorang ibu serta kepentingan kasih sayang dalam sesebuah keluarga. Melalui sinopsis ini, kita dapat memahami bahawa setiap kelahiran membawa makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Persoalannya, adakah kita benar-benar menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu bapa kita? Baiklah, oleh itu melalui membaca cerpen ini, kita seharusnya mengambil iktibar untuk sentiasa menghargai dan menghormati jasa ibu bapa kita, kerana pengorbanan mereka tidak ternilai harganya. Sekian, itu sahaja sinopsis bagi cerpen lahirnya seorang anak. Baiklah, saya teruskan dengan bahagian yang kemudian. Hadirin sekalian, cerpen yang saya pilih iaitu Lahirnya Seorang Anak merupakan sebuah karya yang syarat dengan nilai kemanusiaan. Cerpen ini menggambarkan pengalaman seorang suami yang menunggu kelahiran anaknya di hospital. Ketika isterinya sedang bertarung untuk melahirkan bayi, suami tersebut berada dalam keadaan yang sangat cemas dan tidak menentu. Situasi ini amat menggambarkan betapa pentingnya detik kelahiran seorang anak dalam kehidupan sesebuah keluarga. Kelahiran seorang anak bukan sekadar menandakan pertambahan ahli keluarga, tetapi juga melambangkan harapan, masa depan serta kesinambungan generasi mereka. Baiklah, melalui cerpen ini, pembaca dapat melihat bagaimana perasaan seorang suami berubah daripada sekadar menunggu kepada perasaan yang lebih mendalam, iaitu kesedaran tentang pengorbanan seorang ibu. Watak suami mula menyadari bahawa proses melahirkan anak bukanlah sesuatu yang mudah, malah memerlukan kekuatan fizikal dan mental yang sangat besar. Jika kita meneliti cerpen ini dengan lebih mendalam dan terperinci, kita dapat melihat bahawa cerpen ini bukan sekadar menceritakan tentang kelahiran seorang anak, tetapi juga menggambarkan perjalanan emosi seseorang suami yang mula menyedari tanggungjawabnya sebagai seorang bapa dan sebagai suami. Pada awalnya, watak suami digambarkan sebagai seorang yang hanya menunggu di luar bilik bersalin dengan perasaan yang bercampur baur. Dia berasa cemas, takut serta tidak pasti tentang apa yang sedang berlaku di dalam bilik tersebut. Namun, apabila dia menyedari bahawa isterinya sedang bertarung menanggung kesakitan demi melahirkan anak mereka, perasaannya mula berubah. Perubahan emosi ini menunjukkan bahawa pengalaman tersebut telah membuka matanya tentang pengorbanan seseorang ibu. Dari sudut ini, cerpen ini sebenarnya menggambarkan proses kematangan seorang lelaki yang bakal menjadi seorang bapa kepada anak-anak yang kesayangannya. Hadirin yang dihormati sekalian, jika kita meneliti cerpen ini dari sudut tema, kita dapat melihat bahawa tema utama cerpen ini ialah pengorbanan seorang ibu serta kepentingan kasih sayang dalam institusi keluarga. Baiklah, tema ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat kerana setiap manusia lahir melalui pengorbanan seorang ibu. Selain tema utama tersebut, terdapat juga beberapa persoalan penting yang diketengahkan dalam cerpen ini. Antaranya ialah persoalan tentang kesakitan yang dialami oleh seorang ibu
ketika melahirkan anak mereka. Proses kelahiran merupakan satu pengalaman yang sangat mencabar dan memerlukan ketabahan yang sangat tinggi. Persoalan seterusnya ialah perasaan seorang suami yang menunggu kelahiran anaknya. Watak suami digambarkan berada dalam keadaan yang sangat bimbang dan risau. Perasaan ini menunjukkan bahawa kelahiran seorang anak bukan sahaja memberi kesan kepada ibu, tetapi juga kepada bapa. Selain itu, cerpen ini juga mengetengahkan persoalan tentang nilai kasih sayang dalam keluarga. Kelahiran seorang anak membawa kegembiraan yang tidak terhingga kepada ibu bapa. Detik tersebut menjadi simbol kasih sayang dan harapan baharu dalam kehidupan mereka. Baiklah, marilah kita beralih kepada bahagian yang seterusnya. Hadirin sekalian, dari aspek nilai, cerpen ini mengandungi pelbagai nilai murni yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Nilai pertamanya ialah nilai kasih sayang. Kasih sayang antara suami dan isteri jelas digambarkan melalui perasaan bimbang yang dirasai oleh watak suami terhadap isterinya. Nilai kedua ialah nilai pengorbanan. Pengorbanan seorang ibu dalam melahirkan anak merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Kesakitan yang ditanggung oleh seorang ibu menunjukkan betapa kuatnya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Nilai seterusnya pula nilai kesyukuran. Watak suami berasa sangat bersyukur apabila anaknya selamat dilahirkan oleh ibunya. Perasaan syukur ini menggambarkan betapa pentingnya menghargai nikmat yang diberikan dalam kehidupan. Baiklah, kita teruskan dengan bahagian yang sangat penting, iaitu asas-asas kritikan sastera terhadap cerpen ini. Baiklah, hadirin yang saya hormati sekalian. Sekarang saya akan mengaplikasikan asas-asas kritikan sastera terhadap cerpen ini. Pertama ialah kritikan sanjungan. Dari sudut ini, cerpen Lahirnya Seorang Anak merupakan sebuah karya yang berjaya menyentuh perasaan pembaca. Penulis berjaya menggambarkan situasi kelahiran seorang anak dengan penuh emosi dan realistik. Pembaca dapat merasakan kegelisahan, kebimbangan dan kegembiraan yang dialami oleh watak dalam cerita tersebut. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam cerpen ini juga mudah difahami serta mempunyai gaya penceritaan yang sangat menarik. Hal ini membolehkan pembaca dari pelbagai peringkat umur. Tidak kisah pun umur kecil ke umur besar, boleh memahami mesej yang ingin disampaikan oleh penulis cerpen ini. Seterusnya ialah kritikan teguran. Walaupun cerpen ini mempunyai jalan cerita yang sangat menarik, namun terdapat beberapa bahagian yang boleh diperbaiki. Sebagai contoh, perasaan watak suami bolehlah dihuraikan dengan lebih mendalam dan lebih terperinci supaya pembaca dapat memahami konflik emosi yang dialaminya dengan lebih jelas dan mendalam. Selain itu, latar tempat dan latar masa juga boleh diperincikan dengan lebih mendalam dan terperinci supaya suasana cerita menjadi lebih hidup dan menarik kepada pembaca. Baiklah, kita teruskan dengan kritikan yang seterusnya. Kritikan yang seterusnya pula ialah kritikan saranan. Penulis boleh menambah lebih banyak dialog antara watak-watak dalam cerita bagi menjadikan jalan cerita lebih dinamik. Dialog yang lebih banyak dapat membantu pembaca memahami hubungan antara watak dengan lebih jelas. Dalam dunia sastera, kritikan sastera memainkan peranan yang sangat penting dan dominan. Kritikan sastera juga boleh membantu pembaca untuk memahami sesebuah karya dengan lebih mendalam dan terperinci
serta menilai kekuatan dan kelemahan karya tersebut. Baiklah, melalui kritikan sastera, kita bukan sahaja memuji keindahan sesuatu karya, tetapi juga memberikan pandangan yang membina supaya karya tersebut dapat dinilai secara lebih objektif. Sebagai contoh yang sangat dekat dan paling ketara dengan kita. Dalam cerpen lahirnya seorang anak ini, kita boleh melihat kekuatan karya ini dari segi emosi yang berjaya disampaikan oleh penulis. Seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, emosi yang dikeluarkan oleh ayah dan emosi yang dikeluarkan oleh ibu. Baiklah, penulis juga menggunakan gaya bahasa yang sangat sederhana tetapi mampu menyentuh perasaan pembaca. Walaupun pembaca terdiri daripada pelbagai peringkat umur kecil ke umur besar, mereka tetap boleh mesej yang disampaikan oleh mereka boleh memahami mesej yang disampaikan oleh pembaca. Baiklah, namun begitu, dari sudut kritikan teguran, terdapat beberapa bahagian yang boleh dihuraikan dengan lebih mendalam dan terperinci. Penulis juga boleh memperincikan latar tempat serta suasana dan persekitaran di hospital semasa emaknya melahirkan anak, supaya pembaca dapat membayangkan situasi tersebut dengan lebih jelas dan terperinci. Selain itu, penulis juga boleh menambah lebih banyak dialog antara watak untuk menjadikan jalan cerita lebih hidup dan menarik. Dialog-dialog yang sangat menarik dan terperinci boleh membolehkan pembaca untuk memahami jalan cerita itu dengan lebih terperinci dan mendalam. Mereka boleh berimajinasi keadaan tersebut dalam minda mereka untuk memahami keadaan tersebut. Baiklah, hadirin yang dihormati, jika kita melihat cerpen ini dari sudut pendidikan sivik, kita dapat melihat bahawa karya ini mengandungi nilai yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang berakhlak. Cerpen ini mengajar kita supaya menghargai jasa ibu bapa serta memahami pengorbanan yang dilakukan oleh mereka. Dalam era moden pada masa kontemporari ini, terdapat segelintir masyarakat generasi muda yang kurang menghargai pengorbanan ibu bapa. Oleh itu, karya seperti ini sangat penting dan signifikan kerana mampu memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menghormati dan menghargai ibu bapa. Baiklah, selain itu, karya ini juga mengingatkan kita tentang kepentingan institusi keluarga dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan indah. Keluarga yang bahagia akan melahirkan individu yang mempunyai nilai moral dengan sasiat dan rohani yang tinggi. Dalam era digital pada masa kini, dunia sastera juga mengalami perubahan yang sangat ketara. Jika dahulu karya sastera hanya disampaikan melalui buku atau majalah, tetapi pada masa kontemporari ini pula, karya sastera boleh diakses melalui pelbagai platform digital seperti dalam laman web, blog serta media sosial. Perkembangan teknologi yang pesat ini memberikan peluang dan option yang sangat besar kepada masyarakat untuk mengenali dan menghargai karya sastera melalui platform digital seperti yang saya beritahu sebentar tadi, laman web, blog ataupun beberapa aplikasi. Karya sastera boleh dikongsi dengan lebih meluas serta dapat diakses oleh pembaca dari pelbagai latar belakang, tidak kira umur, agama, bangsa dan latar belakang kewangan mereka.
Namun begitu, perkembangan teknologi juga membawa cabaran kepada dunia sastera. Dalam era media sosial, masyarakat lebih mencenderung untuk membaca bahan-bahan yang ringkas dan cepat. Hal ini menyebabkan minat mereka terhadap karya sastera yang lebih panjang seperti cerpen dan novel semakin berkurangan. Oleh itu, sebagai generasi muda dan bakal pendidik, kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa karya sastera Melayu ini terus dihargai dan dipelihara. Sebagai bakal guru, kita perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan karya sastera murid-murid di sekolah. Sebagai guru, kita bolehlah menggunakan pelbagai pendekatan kreatif dan inovatif seperti penceritaan, lakonan, simulasi serta penggunaan teknologi digital untuk menjadikan pembelajaran sastera lebih menarik dan boleh diakses oleh pelajar-pelajar kita. Baiklah, kita ambil contoh yang lebih ketara dan dekat dengan kita. Dalam cerpen yang saya pilih ini, lahirnya seorang anak. Cerpen ini bolehlah digunakan untuk mengajar murid tentang nilai kasih sayang, pengorbanan serta kepentingan menghormati ibu bapa. Baiklah, melalui aktiviti perbincangan dan refleksi, murid juga boleh dapat memahami mesej yang terkandung dalam cerita ini dan mengaitkannya dengan kehidupan mereka sendiri. Dalam cerpen ini, penulis menceritakan jalan cerita yang berlaku antara watak ibu dengan watak ayah semasa melahirkan anak mereka. Baiklah. Dalam cerita ini, nilai kasih sayang semakin diterapkan dalam cerita ini kerana apabila murid-murid membaca cerpen ini, mereka juga boleh mengaplikasikan dan menghayati kasih sayang terhadap kasih sayang ibu bapa mereka. Ibu bapa yang sangat mengkorbankan diri untuk mengisi setiap keperluan untuk anak-anak mereka. Baiklah, dengan membaca dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sebegini, mereka dapat menghargai jasa ibu bapa mereka. Hadirin sekalian, sebagai bakal pendidik, kita mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk memastikan sastera Melayu terus dipelihara dan dihargai oleh generasi akan datang. Guru bukan sahaja berperanan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperanan untuk membentuk nilai dan khasiat murid. Melalui pengajaran sastera di sekolah, daripada zaman kecil, murid dapat mempelajari pelbagai nilai kehidupan seperti kasih sayang, hormat menghormati serta tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat. Kesimpulannya, cerpen Lahirnya Seorang Anak merupakan sebuah karya yang sangat bermakna kerana menggambarkan pengorbanan seorang ibu serta kepentingan kasih sayang dalam keluarga. Cerpen ini mampu memberi kesedaran kepada masyarakat tentang nilai kemanusiaan serta kepentingan menghargai keluarga. Sebagai generasi muda dan bakal guru, kita harus terus memartabatkan sastera Melayu agar warisan budaya ini tidak hilang dan tidak ditelan zaman. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menghargai dan memartabatkan sastera Melayu agar warisan bangsa ini terus hidup dan berkembang dalam arus peredaran zaman. Sebagai tanda penghargaan dan penutup, izinkan saya membacakan satu pantun. Burung merpati terbang ke awan, indah menari di tengah cahaya. Ilmu dan budi jadi pedoman, warisan bangsa terus dijaga selamanya. Sekian daripada saya, terima kasih.